Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG, penerju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Baik, jadi hari ini kami bertiga, saya Muhammad Arif Ikwan bin Muhammad Rashidi, Nazrul Amri bin Muhammad Kamal dan Siti Aisyah bin Abdullah akan membentangkan refleksi yang kami sediakan setelah kami menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam beberapa hari lepas. Jadi kami dapat kenal pasti beberapa orang kata masalah, dan hari ini kami fokus kepada satu masalah sahaja. Jom kita lihat penulisan refleksi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi, hari ini kami akan membentangkan refleksi yang telah kami sediakan selepas menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam beberapa hari lepas. Jadi, jom kita lihat refleksi yang kami sediakan. Yang pertama, ada beberapa masalah yang kami dapat kenal pasti. Antaranya masalah yang paling kritikal iaitu semasa menjalankan langkah 2, iaitu aktiviti detektif jenis ayat, saya mendapati sebahagian murid masih keliru dan gagal membezakan antara 4 jenis ayat yang dipelajari, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Walaupun murid ini dapat membaca petikan dengan baik, lancar dan betul dari segi intonasinya, terdapat segelintir murid yang salah mengkategorikan kad ayat apabila diminta menampalnya di papan putih. Itu masalah. Okey. Jadi ini RPH kami. RPH kami telah orang kata tetapkan satu aktiviti, iaitu aktiviti detektif jenis ayat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kad yang mengandungi teks, dan setiap kad ini mempunyai jenis ayat, mewakili jenis ayat yang berbeza-beza. Dan pelajar ni diminta untuk kenal pasti jenis ayat bagi setiap kad itu. Kemudian perlu ditampal pada papan putih. Di situ kami dapat kenal pasti satu masalah. Jadi ni salah satu aktiviti pemulihan kami. Okey, baik, kalau kita dapat lihat dekat sini untuk ayat pertama, mengapa, maaf saya kurang jelas, mengapakah lobak merah baik untuk kesihatan mata kita, dan ada tanda soal. Jadi pelajar ni mudah untuk kenal pasti, ini ayat tanya sebab ada tanda soal. Tetapi kalaulah ayat itu tidak mempunyai tanda soal, tidak mempunyai tanda seru, seperti orang kata ayat yang keempat. Dalam kotak yang keempat, sawi mengandungi pelbagai nutrien yang penting untuk tubuh badan. Jadi pelajar jadi pening sebab tanda-tanda baca. Sama ada ayat penyata ataupun ayat perintah.
faham di situ. Itu masalah. Jadi kita terus kepada sebelum kita huraikan dulu isunya. Isunya ialah murid ini tidak dapat memahami ataupun membezakan jenis ayat yang telah diajarkan. Hal ini kerana tiada pengukuhan yang dilakukan sebelum mengajar murid-murid tentang aktiviti PDP yang dilakukan ini. Jadi cadangan untuk kita baiki semula sesi PDP itu ialah kita menggunakan penggunaan kata kunci, iaitu kata kunci untuk memahami jenis ayat ni. Contoh kalau jenis penggunaan kata seru seperti wah, oh, penggunaan kata perintah seperti sila, tolong, jangan. Jadi perkataan-perkataan ini merupakan identiti ataupun ciri bagi jenis ayat ayat perintah dan ayat seru. Kemudian kami juga boleh menggunakan teknik warna. Jadi teknik warna ini mampu menggunakan kad ayat yang berwarna-warni mengikut kategori jenis ayat untuk membantu daya ingatan visual murid. Jadi dengan kita meletakkan 4 warna bagi setiap jenis ayat, murid akan lebih cakna dan lebih memahami untuk membezakan ayat-ayat yang telah diberikan. Kemudian ialah aktiviti team fashion. Jadi memberi peluang kepada setiap murid untuk menunjukkan jenis ayat kepada pasangan masing-masing sebelum berbincang dalam kumpulan besar bagi memastikan penglibatan aktif semua murid. Jadi untuk aktiviti ini juga kami seharusnya memberi peluang kepada rakan-rakan ataupun murid-murid untuk berbincang sesama mereka sebelum mengemukakan jawapan. Dan akhir sekali lah bahan bantu belajar yang lebih interaktif, iaitu kami mungkin akan menggunakan lembaran kerja pemulihan yang lebih ringkas seperti memadankan ayat dengan simbol yang mungkin perasaan atau fungsi ayat tersebut. Jadi kita terus ke langkah refleksi yang terakhir, iaitu tindakan susunan. Jadi dalam rancangan pembelajaran harian seterusnya, saya akan menyediakan lebih banyak contoh ayat yang pelbagai dalam lembaran kerja untuk menguji kefahaman murid secara individu. Jadi ini penting bagi pengukuhan murid untuk memahami jenis ayat dengan lebih tepat dan lebih tepat. Ini kerana kita dapat mengesan kelemahan murid dalam mengenal pasti jenis ayat dalam sesi PDP kali ini. Oleh itu kami berfikir dan akan menyediakan lembaran untuk mengukuhkan kefahaman murid. Dan kemudian untuk melaksanakan aktiviti tiket keluar secara lebih kerap untuk membantu kefahaman murid dan membina jenis ayat secara spontan berdasarkan topik kesihatan. Jadi aktiviti tiket keluar ini cukup penting kerana aktiviti tiket keluar ini merupakan satu kayu ukur untuk kita memahami dan mengetahui kefahaman murid terhadap sesi pembelajaran dan pengajaran kita. Jadi maklum balas dari pelajar dan murid-murid ini cukup penting untuk kita sebagai seorang guru improve dengan izin menjadi lebih baik, menjadikan PPTV yang lebih baik dalam PDP yang akan datang. Jadi kita terus